Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Arisa binti Rasman. Saya berusia 10 tahun. Saya amat gembira kerana dapat mewakili sekolah untuk menyertai pertandingan bicara buku. Di sini saya akan berkongsikan sebuah buku yang bertajuk Pergi Tak Kembali. Buku ini dikarang oleh Zarina Ismail. Ia hanya ada 30 muka surat sahaja. Tetapi ia menjadi pilihan saya kerana jalan ceritanya yang menyentuh hati dan syarat dengan emosi. Judulnya yang penuh misteri membuat saya tertarik untuk mengetahui kisah di sebalik kehilangan yang tidak akan kembali. Selain itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai watak utama dan konflik emosi yang dihadapinya. Cerita ini mengisahkan seorang anak angkat yang bernama Mimi. Mimi sering dimarahi oleh ibu angkatnya walaupun kesalahan kecil. Dia mula merasakan kehadirannya tidak diingini terutama selepas kelahiran adik kembarnya Daniel dan Damia. Walaupun ayahnya sangat sayangnya, hubungan Mimi dan ibunya kekal tegang. Konflik emosi Mimi semakin memuncak apabila dia jatuh sakit dan akhirnya disahkan mengidap demam degil berdarah. Saat-saat terakhir sebelum menghembus nafas terakhir, Mimi sempat meminta maaf kepada ibu dan ayahnya. Pemergian Mimi yang tidak diduga memberi kesadaran kepada ibunya akhirnya menyesal kerana tidak menghargai Mimi sebelum terlambat. Buku Pergi Tak Kembali ini meninggalkan kesan emosi yang mendalam dan menyentuh hati. Saya berasa amat sedih dan bersimpati dengan nasib Mimi yang tidak dapat perhatian kasih sayang sepenuhnya. Walaupun ia hanyalah seorang anak angkat, sikap ibu angkatnya yang sering meluahkan rasa tidak puas hati dengan cara yang keras menunjuk betapa pentingnya kawalan emosi dalam mendidik anak-anak. Pada pandangan saya, cerita ini memberi pengajaran bahawa kasih sayang dan perhatian harus diberikan secara adil kepada setiap anak tanpa mengira status mereka. Anak angkat atau anak kandung kedua-duanya memiliki hak disayangi dan dihargai. Buku ini mengajar kita menghargai orang yang kita sayangi. Pemergian Mimi yang tidak diduga memberi kesadaran kepada ibunya akhirnya menyesal atas layanan buruk yang diberikan kepada Mimi. Ia memberi pengajaran bahawa kata-kata dan perbuatan kita hari ini akan kekal dalam ingatan orang yang kita sayangi. Pengajaran lain yang boleh diambil ialah kepentingan menghargai masa bersama keluarga. Kehilangan tidak akan memberi peluang kedua. Mimi tidak sempat merasai kasih sayang sebenar daripada ibunya. Emaknya pula menanggung rasa bersalah kerana tidak menghargai kehadiran Mimi sebelum terlambat. Situasi ini mengingatkan kita agar tidak melepaskan peluang untuk menghargai insan tersayang sebelum takdir memisahkan kita. Secara keseluruhannya, buku Pergi Tak Kembali ini adalah sebuah karya moral dan menyentuh perasaan. Ia mengajar kita untuk menghargai kasih sayang, berlaku adil dan tidak menyesali penghargaan orang yang kita sayangi. Buku ini bukan sahaja bacaan remaja, malah sangat bermanfaat untuk ibu dan bapa dalam memahami emosi keperluan anak-anak. Kasih sayang yang ikhlas akan kekal abadi dan dalam hati orang yang menerimanya. Sekian, terima kasih.